merupakan manisan yang diperbuat daripada pelbagai jenis buah-buahan yang mempunyai rasa, bau dan aroma tersendiri tetapi kurang dihasilkan daripada sayur-sayuran. Bunga kantan atau nama saintifiknya Eltigera elatea yang tergolong dalam keluarga Zingiberaceae. Bunga kantan juga banyak digunakan dalam pelbagai masakan Melayu seperti asam pedas, laksa, nasi kerabu sebagai ulam-ulaman. Bunga kantan juga mempunyai bau yang harum dan rasa yang tersendiri. Yang pertama, tiada kajang yang dibuat bagi penghasilan jam berasaskan sayur-sayuran. Yang kedua, kegunaan bunga kantan sangat terhad dan tidak dipelbagaikan dalam masakan. Yang pertama, menghasilkan jam sayuran berasaskan bunga kantan. Yang kedua, mengukur tahap penerimaan masyarakat terhadap produk jam yang berasaskan bunga kantan. Kandungan serat di dalam bunga kantan yang telah dikeringkan sehingga mencapai 17%. Dalam aspek kawalan kolesterol, serat dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Bunga kantan juga dapat mengurangkan radikal bebas dalam tubuh. Yang pertama, memperkenalkan rasa jam yang unik yang diperbuat daripada sayur-sayuran iaitu bunga kantan. Yang kedua, memperluaskan lagi variasi jam yang kurang menggunakan sayur-sayuran agar masyarakat dapat mengetahui manfaat bunga kantan. Yang ketiga, dapat meningkatkan lagi penanaman bunga kantan di seluruh Malaysia agar dapat membantu para petani dalam sektor pertanian. Yang pertama, dari segi masyarakat, dengan adanya jam bunga kantan ini, masyarakat akan lebih gemar untuk memakan jam yang mempunyai kombinasi jam dan rasa bunga kantan yang sedap. Seterusnya, dari segi pasaran, memperkenalkan produk jam bunga kantan ini di pasaran Malaysia agar masyarakat dapat menerima produk ini dengan baik. Yang terakhir, dari segi pertanian, ia dapat membantu pertanian dalam penanaman bunga kantan di Malaysia dan mampu meraih sambutan yang baik daripada masyarakat.